Kepada mak ayah, kakak, abang-abang kat luar sana, mesti nak tahu kan apa persamaan atau perbezaan antara kedua-dua wheelchair kita ni. Kalau nak tahu, boleh tengok video ni sampai habis. Persamaan pertama, kita punya e-wheelchair ni, kedua-duanya menggunakan joystick untuk bergerak. Kedua, menggunakan bateri lithium. Kedua-duanya kita bagi sekali dengan stopper belakang supaya tak jatuh. Apa pula perbezaan e-wheelchair kita? Yang belakangan ni, tempat duduk lebar berbanding yang belakang ini. Kedua, kita punya wheelchair ni kita menggunakan footrest seperti wheelchair biasa dan juga plastik berbanding yang ini lebih lebar dan juga besi. Yang ketiga, cara lipatan antara kedua wheelchair kita ni sangat berbeza. Mesti dah tahu kan persamaan atau perbezaan e-wheelchair kita ni. Jadi tunggu apa lagi? Jom datang ke kedai kita di Al-Fatih Toh Cheng, Melaka.